Hujung minggu ni nak buat apa dengan keluarga? Jalan-jalan ke? Ramai orang suka jalan-jalan kan? Jalan-jalan mall, bawa anak ke taman, makan sedap-sedap. Tapi tahu tak, yang paling bermakna bukan tempat yang kita pergi, tapi dengan siapa kita luangkan masa tu. Saya tengok wajah mak ayah, anak-anak, masa sama-sama jalan, makan, gelak. Ada satu rasa yang tak boleh dibeli, iaitu rasa dihargai. Kadang anak kita bukan nak hadiah, tapi dia nakkan perhatian. Dia nak kita pandang mata dia, dengar cerita dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sibuk dengan urusan rumah, baginda tetap luangkan masa dengan keluarga. Duduk, makan, berbual, itulah sunnah yang paling lembut, tapi seringkali dilupakan. Nak tahu tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sangat sayangkan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Tak kisahlah kita nak bawa keluarga kita ke mana saja, asalkan masa tu penuh dengan kasih sayang dan tumpuan. Itulah rancangan terbaik untuk keluarga, sebab anak-anak kita akan ingat sampai bila-bila. Hujung minggu ni anda nak buat apa dengan keluarga? Cuba komen.